Amalan ni mudah dan semua tuan-tuan kena buat waktu pagi. Masa afdal. Tuan-tuan nak bila-bila masa boleh, tapi sebelum masuknya waktu duha, sebelum masuk waktu zuhur. Masa afdalnya adalah pukul 10 ataupun pukul 10.30. Itulah masa afdal. Apa amalannya? Tuan-tuan sembahyang sunat duha. Saja ke sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Selepas Fatihah pada rakaat pertama, tuan-tuan baca ayat kursi 3 kali dan Qul Huwallah 3 kali. Rakaat kedua sama juga. Selepas Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi 3 kali, Qul Huwallah 3 kali. Selepas main sunat duha ni, tuan-tuan kena baca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 100 kali. Kalau sempat, tak sempat ustaz, saya kerja orang. Setakat nak sembahyang rakaat tu boleh. Selepas tu tak apa. Kalau tuan-tuan tak boleh baca tak apa. Yang kalau tuan-tuan nak baca. Dia tidak termasuk dalam amalan mendapat perlindungan 70 malaikat yang ustaz bagi selepas sembahyang tu. Mengikut Tuan Guru Haji Omar kata, kamu bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Taala akan hantar 70,000 malaikat duduk bersama kita.